Ini dia artis kita Black, Renal, Lan dan para-para angler yang ada. Kau tengok video. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Macam biasa lah, kalau ada video kat mana lagi kat Kongkong. Ini hari kita bawa brother-brother kita. Desa Cemerlang brother-brother Desa Cemerlang. Itu player Tekong tengah tunggu bot. Bot tak sampai dah 24 jam. Memang meriah hari semua turun. Kongkong hari Ahad memang meriah. Jadi hari ni macam biasa kita nak main berlungkur, main drift. Target kita jenak dara lah. Itu doang. Kita jumpa lagi. Sopi. Tak, sebenarnya yang ke tekong-tekong ni masalahnya kenapa tunggu apa? Saya tunggu bot, udang dah ada. Oh, udang dah ada. Yang ni itu tunggu udang lah. Tadi tunggu udang. Tunggu udang memang pukul 10 lah baru sampai. Mana Black? Bawa kemuncul. Kat mana? Tuang gulung-gilir. Jeep Pakoi. Ini ada supplier, Kongkong ada supplier tau. Brother Rosli Lee. Ya, sambutan Hari Raya Aidilfitri. Di Bali. Dah cepat. Okay, cepat. Merdeka Ilusi. Happy Deepawali. Tak nyala pula. Alah, nyala. Lari. Kau terbalik kan? Oh, bisa mak kalau terbalik. Oh. Wow, nampak. Selamat Hari Raya. Raya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua tak ada udang. Pakai udang kopek je lah. Okay, sekarang kita dah sampai ke lokasi pertama. Umpan kita turunkan ialah umpan udang hidup. Player semua dah turun. Kita menanti sentapan penghuni dasar. Duri sini makan udang hidup, ganas tu. Kita pindah. Sekejap lagi kita akan pindah. 5 minit lagi. Duri tengah. Aku tak angkat pun angkat pun ya. Rugi udang. Udang mahal ni. Ya ke? Jangan nak ada misai Ini kacau aja. Kau tak layan ni je. Betul lah. Jangan nak ada misai. Dia pun kena makan dengan jangan nak ada misai. Ambil jap. Duri makan udang hidup hari ni ganas lah duri. Tapi kita kena pindah. Tahu makan orang depan. Ya betul. Adakah itu duri? Kalau duri juga kita dah boleh gerak lah. Tempat lain. Dia boleh gerak tempat lain lah. Duri mengganggu lah konsentrasi. Bukan sombong. Rabu. Duri. Okey lagi Baju man, semua lari. Sekarang kita dah ubah ke lokasi seterusnya. Disebabkan tadi lokasi pertama dilanda duri Gila, tahu makan. Kalau duri tu bertukar kepada jenap, alamak bestnya. Jenap misai. Ni sekarang kita main dekat tengah antara sepadan Malaysia dan Singapura. Biasa kat sini kalau kena bantal-bantal, harap masin lah.
Tengah bantal. Sekarang kita masih lagi dekat tengah. Cuma satu bot telah ditahan kerana memasuki perairan Singapura. Tapi polis tu sekarang kat area Malaysia. Macam mana macam mana kita nak buat? Dia dah masuk sepadan Malaysia tu. Kita tahan dia pula tu dia. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Okey. Ya nak lah. Betul. Okey lagi. Kita tengok dia punya hook up di sana. Enak. Muncul pun kau Jenab. Orang nak makan tadi. Tak, ada. Jenab. Oh, kerapu. Kerapu pula. Kerapu mata hijau. Sekarang pukul 11.57. Bau ikan nak makan. Dari pagi tadi menanti ke hulu ke hilir. Ni baru nak buka mulut. Silang. Masih lagi menanti. Ikan baru nak makan ni. Kita tengok siapa yang kena. Karang baik. Ya. Alhamdulillah kalau naik. InsyaAllah naik. Jenab lah. Asal ni. Senyum sikit kau muka alamak. Ada. Jenab ni makan serong. Ui. Amai. Tengok sikit. Amai naik. Amai je. Agak sikit ikan. Amai je. Amoy. Sekejap ambil kau sekejap. Warna depan kena. Adakah ikan ataupun batu karang? Ikan Tak ni. Jenab tengok sikit. Lesen sudah. Bawa ada lesen. Aku tak ada lesen ni. Tak ada lesen lagi Aku dah tahu sejak. 2 kali tu. Mana ikan Gapu-gapu. Unga baby Shima. Ni dia. Majid ni. Alamak bunga karang ni buat naik ah. Tahu dapat ikan dah ketahu. Wah, Alah. Ada mana boleh tapi halus tak? halus tak apa. Anjay ada strike. Ikan dulu. Rapu. Ya Okey. Janji lesen. Penting lesen. Angkat sikit. Akhirnya ini pasti ku merasai. Okey, baik. Baby ni. Jenab lah. Ni jenab. Kerana kanak-kanak ni sejasa jenab ni. Ikan tambak. Tambak rupanya yang kacau umpan. Kecil besar masuk tong. Kecil besar masuk tong. Duri lagi It's coming back ni nak hujan lebat geng. Belakang pun hujan. Kita kat tengah-tengah ni. Menanti hujan tu sampai. Okay, sekarang hujan dah reda. Kita kembali beraksi. Alhamdulillah. Jom. Jatuh tu jom. Air okey. Air dah pasang. Awak masukkan? Nak pakai air pasang. Jadi harapan kita last minit ni adalah ikan jenab dara. Tengok buntal udal ni. Alhamdulillah kita dah selamat masuk dalam Sungai Maruh. Teduh macam ni. Sebab kat luar terlalu padu alun. Hujan
petir, angin. Jadi kita akan lepak sini dulu. Agak-agak reda sikit kita akan keluar balik, main drift sekejap, lepas tu baru kita turun Kongkong. Oi. Jangan bagi muka. Sauk standby, sauk. Sauk tepi bang. Sauk tepi tu. Merah. Sauk. Sampai tak sampai. Sauk. Jangan tenteng ikan jangan tenteng. Okey, baik. Ikan tu jangan tenteng. Tak, dia sangkut ni. Dia sangkut depan. Kenapa makan macam tu? Sauk di sebelah awak ni. Merah. Sekejap. Tarik sini. Jangan tenteng, jangan tenteng. Okey. Tengok sikit. Tengok sikit. Aku je. Tengok sikit. Tak. Ikan tengok. Okey, baik. Tengok je. Kasar ni. Alah rabut. Aduh lahai. Putus. Aduh, hai, sayangnya tak dekat. Jig pun tak dekat. Jigging. Aduh, rabut. Waduh, pakan Alah, hai, rabut. Kenapa lambat sangat makan? Dah petang-petang makan jig. Kenapa selipop lah tu? Aku dah lama nunggu kau. Pak patah Jogan. Sangkut. Apa strike kita kelakam? Duri? Tak mungkin lah. Nampak duri. Getaran ni tu memang duri je. Tengok apa ikan? Gosok ni apa pula? Jenap tengok sikit. Dan kopi berjaya juga akhirnya. Tengok apa ikan? Ambil juga. Mana tahu ngah. Ikan. Nampak tu? Dua. Hasil kita hari ni. Ini dia. Alhamdulillah, ikan yang lama di barakuda tu lompat dia. Ikan yang lama diidamkan merah. Hari naik juga ini hari. Cuma hari ni kerapu kurang lah. Okay, sekarang kita sampai darat. Alhamdulillah ada juga rezeki dibawa pulang untuk player, walaupun tak banyak, tapi adalah juga ikan target merah apa semua. Tu lah, semalam gasak, ini hari tak gasak lah. Air okey, cuma ini hari hujan je. Tapi apa pun, teruskan bersama kami Teko-Teko Kongkong. Jumpa next episod main jigging Batu Putih minggu depan, insyaAllah. Gasak tak gasak kita tengok nanti minggu depan. Okay, bersama Teko-Teko kita ada buat trip jigging dekat Batu Putih. Harap gasak lah. Target Cik Tol ikan apa? Ikan yang tenggiri tu Tondan. Okay. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.